Okey bro, pegang kuat. Laju ni. Ha? Bro, aku lapar lah. Relax bro, nanti kita makan mangga Papa Laris. Bro, bawah ni macam gelap lagi. Aku nampak sikit cahaya. Bro, apa misi kita? Nanti aku info. Teruskan je bro. New mission, mencuri batu delima biru. Batu ini dikatakan bernilai ratusan juta dolar. Wow. Boleh kaya ni. Batu delima biru ni bukan batu biasa. Ia dijaga dalam bilik kebal bawah tanah dengan sistem keselamatan paling ketat. Jadi, kat mana lokasi delima tu? New York. Awal kau sampai Imah. Semalam dah ke sini. Kenapa menginap kat sini Imah? Tak ada tempat lain ke? Nampak bangunan tu? Delima biru kat sana. Ni pelan keseluruhan bangunan. Server room ada di tingkat bawah. Tapi sistem keselamatan dia luar biasa ketat. Ini nak ke bilik CCTV dulu ni. Kita kena tahu jenis pakaian pengawal keselamatan kat sana. Baik, jom buat kerja. Okey, sini ada lengkap peralatan misi. Kat briefcase tu banyak peralatan yang telah di-upgrade oleh aku. Sekarang ni, kita kena kawal CCTV tu dulu. Geng, mereka ada bilik CCTV tersembunyi. Ada 2 bilik CCTV. Apa hal aku cakap Indonesia ni? Oi, bosku, buat prom elok-elok sikit. Awak nak apply kerja jadi pengawal keselamatan kat Jun Bank ni Resume awak bagus, banyak pengalaman, boleh mula kerja esok. Terima kasih tuan. Ya Ais, aku dah dapat kerja. Habis baju yang kau buat tu, untuk apa? Kau pakailah.
Aku dah atas bangunan Jun Bank. Senak perut aku. Makan burger tadi. Bob, hari ni kan hari Selasa. Esok kita mulalah, gila. Sia-sia landing. Mir, sepatutnya kau kena inform Bob betul-betul. Dia memang, kalau time kenyang, neuron otak kurang berhubung. Baik, pastikan jaga area-area sini saja. Baik, Tuan. Tuan, tandas kat mana Baik, mari saya tunjukkan. Bob, kita kena cari sendiri bilik CCTV. Aku nanti lepaskan kumbang misi. Baik, tandas kat sana. Jalan terus dan lalu sebelah kanan, ya? Oh, baik Tuan. Terus je, apa-apa inform aku. Okey. Bob, kumbang misi tu range 70 meter je, 70 meter je. Sampai ke tu tingkat 3? Aku sembunyi dalam rumah syaitan ni. Ni dia, kumbang misi. Ima, kumbang ni kalau masuk lift, ada line ke? Boleh Bob, ini bukan handphone. Aku tak dapat guna alat pendengar sekarang. Bagaimana misi ni, ya? Amir, mari ikut saya. Did you finish the report for Mr. Kim? Yeah, just sent it over. Ready for lunch. Aduh. Tak sempat pula. Saya nak tahu ini bersambung dengan bilik CCTV ke? Ada yang tak kena ni. Aku nak tahu di mana lokasi bilik CCTV. Maaf tuan, saya masih baru kat sini. Ya? Aku tahu. Aku tahu. Kau tahu di mana bilik CCTV? Baik, kau beritahu aku sekarang.